Hari ini aku tutup kunci rapat lidah kamu, mulut kamu. Sebab inilah yang bercakap masa dekat dunia tu menipu. Ni lidah tidak benar. Jadi malu pula nak cakap pantun Ustazah. Boleh ke? Nak dengar tak? Okey, ni baru buat 5 minit tadi. Budak kecil nak berehat. Acik-acik ada sehat? Macam Bangladesh sikit kan? Sehat ke? Alhamdulillah. Anak itik menari-nari. Kenapalah kakak adik hari ni berseri-seri. Macam tu. Ya, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang penuh kemuliaan dan barakah ini, ya, kita dapat sama-sama berkumpul, beriktikaf dalam rumah Allah. Yang kita masuk rumah Allah ni kita dapat langsung, dapat terus merasai ketenangannya. Betul tak? Padahal pinggan ke rumah belum basuh tu. Ya, tinggal je lah. Kain dah sidai belum? Ada yang dah, ada yang belum. Tapi dia punya tenang dalam masjid ni kan macam kain dah bersidai. Balik karang, start balik memecak. Silat balik karang. Ya? Subhanallah, memang tuan-puan. Dan itulah benda yang Ustazah pun nikmati. Ya? Masya Allah. Kadang-kadang terfikir juga. Patutlah orang lelaki ni tenang hidup dia. Dia rajin pergi masjid. Ya, tengok tak kat rumah tu kan tenang ya dia kan. Anak melompat dia tenang. Ya. Subhanallah adik kakak sekalian. Ya, kita pada pagi ni bertemu dalam rumah Allah dan belum apa-apa pun lagi Allah telah menghadiahkan kepada kita sebuah ketenangan dan kelapangan hati. Maka marilah kita merafakkan ucapan ya syukur kepada Allah ya dengan lafaz alhamdulillah. Ustazah nak mengajak adik kakak semua sebagai mukadimah pertemuan kita untuk kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ustazah hanya mulakan saja selawat badar. Ustazah nak semualah sama-sama berselawat. Ya, selawat badar insya-Allah bagi kita naik semangat juga. Ya, boleh ke Kak? Ya. Hafal tak selawat badar? Google Kak, Google. Google. Jadi kita selawat badar dulu insya-Allah ya, mudah-mudahan Allah mengurniakan barakah ya kepada kita semua. Payah juga ni Ustaz nak mulakan tang mana ni. Pengerusi dah habis dah cakap pasal hadis lah apalah ya, start tadi. Ustazah nak mulakan adik kakak sekalian dengan satu soalan. Fokus pada soalan Ustazah. Tuan-puan datang kuliah, ada tak niat nak berubah? Siapa yang datang kuliah niat datang dia tu nawai tu somaradin dia tu kan? Dia punya niat tu dia nak berubah. Dia sendiri, bukan dia datang sahaja aku datang kuliah untuk mengubah suami aku. Bukan yang tu. Dia datang kuliah, dia nak mengubah diri dia. Angkat tangan. Ya? Okey. Kalau kita nak berubah, tuan-puan sekalian, agak-agak apa yang kita patut ubah? Agak-agak apakah perkara yang sangat penting, yang sangat awal untuk kita ubah? Ini rasa tuan-puan ni tak tahu tajuk agak ni. Tahu tak tajuk kita hari ni? Tak mungkinlah Ustaz tanya soalan tak berkait dengan tajuk. Ya? Tajuk kita apa dia? Tajuk kita pasal lisan. Tajuk kita pasal lidah. Soalan Ustazah, kalau kita nak berubah, agak-agaknya apakah benda paling penting untuk kita ubah? Lisan. Tuan-puan tahu betapa dahsyatnya kesan baik dan kesan buruk daripada lisan. Peganglah kata-kata ni adik kakak sekalian. Kalau kita nak mengubah sesuatu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah, saya nak ubahlah kehidupan saya ni.
Minta maaf kalau terkeluar negeri 9. Ya. Ustazah, saya nak ubahlah kehidupan saya ni. Saya nak ubahlah anak-anak saya ni. Ustazah, saya dengan suami, dengan isteri ni asyik berperang je. Ya. Negara lain perang pun ada jugalah, dia berhenti sekejap. Saya hari-hari asal jumpa perang, asal perang jumpalah tu. Saya nak berubahlah Ustazah. Nak berkasih sayang. Ustazah, anak-anak saya tak respect saya. Anak-anak saya tak hormat saya. Anak-anak saya tak sayang saya. Saya nak berubahlah Ustazah. Ustazah, suami saya kalau ada masalah tak nak ngadu dengan saya. Dia pendam. Macam saya ni orang jauh. Macam saya ni bukan bini dia. Saya nak berubahlah Ustazah. Kau pun tahu di mana patut mulakan perubahan. Lidah kita. Lidah kita. Lidah kita ini dengan izin Allah boleh menjauhkan dan boleh mendekatkan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dahsyat lidah ni. Hello. Ya, melopong tengok Ustazah tu ya. Ke tengah fikir ni, aku ni jauh ke dekat, dekat ke jauh ya. Sungguh. Punyalah dekatnya serumah apa? Sebilik. Sekatil. Kadang-kadang sebantal. Tapi bercakap menjerit-jerit. Sebab apa menjerit-jerit? Hatinya jauh. Orang tak jerit-jerit cakap ni, elok bisik cakap ni. Sebab apa? Hati dia dekat. Sebab itu adik kakak sekalian, subhanallah, Ustazah, akurlah dengan perkara itu. Kalau kita nak ubah keluarga kita, nak ubah hidup kita, nak ubah kualiti, apa-apalah tentang diri kita, emosi kita, mental kita, maka mulakanlah dengan mengubah lisan ataupun apa-apa yang berkait dengan lidah kita sendiri. Dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Takkan pernah lurus iman seseorang. Iman tak pernah lurus. Kalau iman tak lurus, hidup pun tak lurus adik kakak. Kalau iman tak lurus, hidup tak best. Kalau iman tak lurus, hidup huru-hara, porak-peranda. Orang dengar orang cakap, rumah ni baiti jannati. Dengar orang cakap, rasa ada ujung-ujung telinga dengar ustaz-ustazah bercakap, rumahku syurgaku, rumahku syurgaku. Rumah siapa agaknya? Sebab bila kita balik rumah, tak pula terasa rumahku, syurgaku. Jadinya rumahku, tu acik-acik yang jawab. Ustazah tak berani nak cakap. Ya? Jadi kita heran macam mana? Pasal apa aku dalam rumah huru-hara? Pasal apa aku kalau keluar rumah rasa gembira? Bila balik rumah, baru nampak pintu pagar rumah, hati dah merana. Pasal apa? La yastaqimu imanu abdi. Tidak akan pernah lurus iman seseorang. Hatta yastaqima qalbuh. Ya sehinggalah hatinya lurus. Ini kaedah yang Nabi SAW sebut. Kalau hati itu lurus, impact kepada iman. Iman akan lurus, benar. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Adapun hati tidak bisa lurus. Hati tidak mungkin dapat lurus kalau lisannya tidak lurus. Lisan. Macam mana contoh dia tuan-puan sekalian? Mahzah bagi contoh ya. Dia cerita orang nak berubah ni. Bermula dengan lisan yang lurus.
Tuan Puan, saya nak tanya dulu, biar Tuan Puan pun apa nama dia tu, partisipasi. Maksud dia berapa? Payah nak cakap Melayu pula dah. Aduh lah. Maknanya ambil bahagian lah ya. Okey. Proaktif. Saya nak tanya, kita sebagai manusia ni sempurna ke tak sempurna? Siapa yang tak pernah buat salah angkat tangan? Okey, settle ya, tak ada yang angkat tangan. Siapa yang tak ada kelemahan? Saya tak ada kelemahan Ustazah. Saya tak ada kelemahan, saya tak ada kekurangan, saya tak ada. Saya ni memang perfect dan perfectionist. Angkat tangan orang tu. Ya? Kita tukar tempat duduk lah kalau macam tu ya. Sebab yang bercakap ni kan, ya Allah, bapa banyak kekurangan. Sangat banyak kelemahan. So sekarang kita setuju kan? Kita ada kelemahan, kita ada kekurangan. Macam mana nak ubah kelemahan kita tu? Macam mana nak ubah kekurangan kita tu? Sebab bila kita nak ubah kekurangan dan kelemahan kita, kita perlu dinasihat oleh orang lain. Betul tak? Kita perlukan nasihat adik kakak sekalian. Kita perlukan teguran. Kita perlu dimuhasabah oleh orang lain. Baru kita boleh berubah. Tapi kalau memanjang bila dinasihat, bila dimuhasabah, mulut kita tidak lurus, susah. Contoh dia macam ni. Contoh macam ni. Ustaz pun tak reti nak pakai contoh lain dah. Ni contoh yang teragak je lah ni. Ya? Kadang-kadang muslimat ni suka membeli. Setuju ke tak setuju ni? Itu memang perangai kita. Elok tak perangai tu? Elok membantu ekonomi negara. Elok. Tapi sesuatu yang elok tu pun kalau berlebihan boleh jatuh membazir. Membazir ni kawan siapa? Kawan Kak Leha ke? Kawan Kak Timah ke? Tak, kawan siapa? Sendiri jawab. Kalau kata kawan setan kita marah, tapi tu Quran yang sebut. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Mereka tu adalah saudara sepupu sepapat setan. Jadi ini gambaran kondisi lisan yang lurus. Bila nasihat, suami nasihat, dah abang tengok, ya ayang ni asyik membeli tu, membeli ni. Tiba time minta suruh tolong bayar yuran sekolah anak, tak boleh pula. Ya lepas tu sekarang telefon-telefon tak dapat, dah kena bar pula telefon dia. Kenapa? Tak bayar bil telefon. Sebab apa tak boleh bayar benda yang penting? Sebab asyik membeli je. Jadi ni abang nak nasihat. Berhentilah. Pakailah mana yang ada. Bersederhanalah. Qanaah lah sikit. Leha pun jawab, ya bang, ya bang, ya bang. Tapi belum waktu berubah ni, belum waktu berubah. Sampai waktunya tuan puan sekalian, yelah selera tu ada, nafsu tu macam-macam, beli lagi. Bila balik, tengok suami ada pula, motor kat depan tak ada tapi dia ada. Kita dah tengok dah motor ada ke tak ada, kereta ada ke tak ada. Ya? Tengok ada. Motor tak ada, orangnya ada. Terkejut. Tengok banyak beg ni. Ya Allah Leha. Beli tudung lagi ke? Beli baju lagi ke? Sekarang Leha nak cakap apa? Dengan tak semena-mena, lidah ni laju tau. Lidah ni laju daripada otak. Ini pun satu hal Ustaz nak nasihat juga pada diri sendiri dan pada semua. Lidah ni laju daripada otak. Sebab tu ramai orang kita jumpa orang mudah berjanji. Tapi tak boleh menepati. Itu namanya apa? Lidah dia laju daripada otak. Tak payah percaya. Dia kalau cakap, Kak, esok kalau anak Kak kahwin, hantaran anak Kak, settle Kak, settle. Tak usahlah percaya. Lidah dia laju daripada otak dia. Dia tak fikir betul ke ni? 8 dulang ni.
Betul ke nak tolong siapkan hantaran orang ni. Tapi masa dia rasa terhutang budi, lidah laju dari otak, buat janji. Hati-hati tu. Kita jangan macam tu. Fikir sebelum cakap. Balik pada cerita tadi. Bila suami tu sergah, tak cakap, beli pula ke? Kata tak nak beli dah. Terus dia jawab, ini free gift. Free gift. Saya dah kumpul point. Macam sama je idea kita kan. Saya dah kumpul point kad tu bang. Dia boleh pilih. Dia free gift. Penipu hangit. Dia baru lepas keluar duit RM300 beli barang-barang. Senang dia cakap free gift. Jadi dia kena marah tak? Dia tak kena marah. Sebab apa? Free gift. Apa nak marah? Tak pun dia kata Kak Timah yang belanja bang. Keluar daripada masjid tadi jalan Kak Timah, elok pula dia belanja, dia bayar. Penipu. Boleh berubah tak orang macam ni? Takkan berubah. Sebab lidah dia tak jujur. Kalau lidah dia jujur, apa jadi kat dia? Beli pula, kata suami dia. Nak buat lagu mana? Nafsu, dia cakap. Agak kena marah tak? Kena marah. Duduk sini Leha. Macam mana abang nak nasihat kamu ni? Ya, ingat Leha, yang halal ni dihisap, yang haram diazab. Dua-dua tu kena fikir. Jadi kita tu adalah potensi nak berubah tu. Sebab apa? Sebab asyik tak kena. Asyik kena marah, kena nasihat, kena tegur. Tapi tadi tu tuan puan nampak tak? Kenapa susah berubah? Kerana peranan lidah. Lidah kita auta. Berpusing bersimpang siur. Sentiasa nak membela kesalahan dan kesilapan yang kita buat. Sehingga yang salah nampak betul. Yang betul pula nampak salah. Ni kerja siapa? Lidah. Sungguh tuan-tuan. Sebab tu orang yang tidak belajar untuk jujur dan berkata benar, susah untuk berubah. Akhirat besok, lidah inilah yang Allah kunci daripada bercakap. Cuba baca surah Yasin tu, macam mana ayat dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sambung. Kanu yaksibun. Tengok Allah sebut. Al-yawm, hari ini aku tutup kunci rapat lidah kamu. Mulut kamu. Ni semua yang berkait dengan bercakap ni. Kunci. Sebab inilah yang bercakap masa dekat dunia tu menipu. Ni lidah tidak benar. Takkan lurus hati adik kakak. Takkan lurus iman. Kecuali belajar bercakap lurus. Jujur. Ya, mak. Saya silap. Tengok. Ini boleh diluruskan. Anak yang mengaku silap boleh diluruskan. Ya mak, betul saya silap. Duduk sini nak. Jadi sebab itu adik kakak sekalian, kalau kita nak tolong diri kita, kalau kita nak jadi lebih baik daripada kita yang hari ini, bercakap benar. Luruskan lidah. Nanti hati akan lurus, iman juga akan bertambah kukuh, akan bertambah sedar diri. Sebab itu akhirat besok, biar tangan yang bercakap. Biar kaki yang bercakap. Biar benda-benda lain yang menjadi saksi atas perbuatan yang kita buat. Sebab, Allahu Akbar, lidah kalau dia bagi peluang, dia boleh macam membela kejahatan. Membela benda yang salah. Itu satu hal. Yang kedua, bila Ustaz tanya, kalau nak berubah, maka perkara penting adalah mengubah lisan. Ustazah nak bagi beberapa contoh adik kakak sekalian. Contoh ni, seorang sahabat Ustazah. Ya? Sahabat Ustazah ni,
Ustazah jumpa mungkin tahun 2010 ke 2012 ke macam tu lah ya. Tak berapa ingat lah tahun tu secara tepat. Tapi lepas tu kami bertemu balik lepas 10 tahun ke 8 tahun ke macam tu lah ya. Dia punya masa tu tak accurate lah yang Ustazah cakap ni. Tapi maknanya lama tak jumpa. Bila Ustazah jumpa dia kali yang seterusnya tu, Ustazah dengan suami melihat satu perubahan yang besar pada dia. Sampai terdetik ni dalam hati kami berdua ni apa dia? Masya Allah. Hampir tak kenal. Macam gaya-gaya Pak Kiai. Dulu masa jumpa yang dulu-dulu tu, macam gaya-gaya rockers. Jauh tak beza tu. Ya, ingat lagi masa jumpa dulu-dulu, lepas tu kita orang ada bincang ya, adalah program apa semua. Itu macam gaya-gaya rockers. Orangnya baik, orang baik lah ya, tapi gaya dia tu. Sekali kami jumpa adik kakak sekalian, gaya Pak Kiai. Sejuk mata pandang tu. Jadi dalam hati Ustazah je lah kan. Lainnya Masya Allah. Dan kami masa tu bawa jemaah ya, pergi kat negara tersebut. Jadi beliau ni mengalu-alukan kedatangan jemaah-jemaah Ustazah. Ya, jadi kami bagi dia peluang, mintalah bagilah motivasi sikit ya. Dalam itulah tuan-puan, dia bercakap pada jemaah-jemaah yang Ustazah bawa ni ya, kembara rohani masa tu. Dia cakap, dia kata, saya ni macam yang dikenal oleh ustaz-ustazah ni macam mana dulu ya, tapi sekarang saya terasa perubahan pada hidup saya. Saya boleh katakan perubahan saya ni sebab lidah mak saya. Nampak tuan-puan, perubahan saya ni sebab lidah mak saya. Kenapa? Mak saya ada adik-beradik, saya tak ingat dah ya, 17 ke 18 ke, ramai adik-beradik dia, seorang ibu. Bayangkan kalutnya seorang ibu nak jaga belasan anak. Tapi mak saya tak pandai bercakap pok-pek ke apa benda tak, kecuali untuk anak-anak dia akan bercakap gelaran-gelaran yang baik-baik saja. Itu mak saya. Dia tak pandai nak mengeluh-ngeluh, dia tak pandai. Anak 17 ke 18 orang tu. Okay. Dan beliau ni adalah anak kedua bongsu. Kalau tak silap Ustazah. Apa yang dipanggil oleh mak saya? Mak saya panggil saya Raja. Ya? Mak saya panggil saya Soleh. Adalah 3 gelaran yang mak dia panggil dia. Dan dia kata macam itulah daripada kecil. Mana raja tadi, raja? Duduk anak soleh, duduk anak soleh. Mana anak soleh? Itu mak. Bukan belajar tinggi tuan-puan. Tak ada PhD, tak ada master, tak ada degree. Mak orang kampung yang mendamba hidup dalam dapur. Nak besarkan anak 17-18 orang. Tapi dia panggil saya masa dia marah ke, masa dia senang ke, dia panggil saya raja. Dia panggil saya apa tadi? Dia panggil saya anak soleh. Dan ada satu lagi, saya lupa panggilan yang dia panggil pada anak dia. Ya? Dan dia kata, saya ni bukan cerdik sangat pun. Saya tak dapat pun bantuan nak belajar pandai ke apa benda. Sebab mak saya ramai anak. Tapi dia kata, asal exam je, sampai tahap fizik, kimia tu, cikgu atau pensyarah kena cari juga kat mana salah supaya nampak tak adalah sampai 100%. Kalau kena asyik 100% kan takut tukar pula cikgu kan. Mana patut jadi cikgu ni kan. Jadi cikgu tu kena cari. Biarlah ada salah sikit. Carilah mana salah dia. Kata hamba Allah ni tuan-puan. Nak bagi tahu, subhanallah, Allah mudahkan. Saya bukan orang lahir-lahir pandai, tidak. Tapi bila belajar, senang faham. Bila exam,
tahu apa kehendak soalan, rasa hati terang. Dia panggil terang hati, mak dia panggil orang terang hati. Mak dia panggil anak dia tu macam semaksud dengan terang hati, ya. Jadi terang hati sehinggalah akhirnya dia berjaya sampai dapat PhD. Dan dia kata maksud mak saya panggil saya raja, panggil saya sultan. Subhanallah, dia dah tua, umur 50-an. Dia kata apa? Pergilah ke mana-mana pun, orang akan angkat saya menjadi ketua. Kat sekolah anak, disuruh jadi umpama pengurusi PIBG. Dekat perumahan, diangkat menjadi ketua rukun tetangga. Contohnya macam tu lah, ya. Sampai puas-puas saya cuba menyorok-nyorok diri ni, janganlah orang nampak keberadaan saya. Tapi tak tahu kenapa, cepat dilihat oleh orang, diberikan tanggungjawab, diletakkan kepercayaan. Kalau saya tengok diri saya, banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi saya menang pada kata-kata ibu saya yang berbentuk doa kepada saya. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Tuan-puan, kalau nak anak-anak tuan-puan berubah, ubah kata-kata kita pada anak-anak kita. Ubah. Apa yang kita panggil anak-anak kita tu adalah masa depan mereka. Itu saya kata, ya Allah, betul lah nak ubah ni, kena ubah kata-kata kita. Panggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang baik. Bercakap dengan anak kita dengan cakap-cakap yang baik. Banyak dah sekarang kita tengok, ya, orang yang meluahkan macam mana trauma dibesarkan oleh mak ayah yang Masya Allah mulut tak jaga. Pengalaman Ustazah, satu program seminar kursus dekat Hotel Sri Malaysia. Sebelum naik Genting Highland tu kan, dulu ada Hotel Sri Malaysia kan. Saya tak tahu sekarang ada ke tak ada. Ada rasanya, ya. Jadi seminar slot malam. Ustazah bercakap tentang parenting, keibubapaan. Sebab yang datang tu orang besar-besar, bukan orang kecil-kecil. Mak ayah yang datang, orang besar-besar, orang dewasa. Sedang Ustazah berceramah, tuan-puan, pasal ibu bapa, tiba-tiba seorang wanita histeria, menjerit. Histeria, menjerit, lepas tu kejang, kaku macam tu. Jadi Ustazah berhenti daripada ceramah. Sebab apa? Sebab nak kena tolong ni, muslimat ni kenapa kejang, sebelum tu menjerit. Ustazah baca ruqyah kat dia. Sebab yelah dah dekat kan, nak naik, kan banyak buka pokok-pokok, ya, kan nak naik genting tu. Kotlah masuk pula seekor. Ustazah baca ruqyah, ya. Bila Ustazah baca ruqyah apa semua tu, dia sedar, dia buka mata semua. Lepas tu dia kata dengan Ustazah, bukan jin, dia kata. Ini bukan jin. Dia kata, kalau bukan jin, apa ni sekarang ni, ya? Bukan jin. Lepas dah bertenang sikit, dia cakap, Ustazah, saya trauma. Saya trauma. Saya tak boleh dengar tentang apa yang sepatutnya seorang ibu buat. Saya tak boleh dengar. Saya tak boleh dengar cerita mak-mak ni, saya tak boleh dengar, Ustazah. Saya tak boleh dengar. Tobat, saya tak nak dengar. Dia tak kahwin, ya? Dia tak kahwin. Saya tak boleh dengar. Saya kata, kenapa? Saya tak tahu macam mana nak berbaik dengan mak saya dah. Saya tak tahu. Tak ada yang baik saya ni pada mata mak saya. Ibarat saya ni macam bawa sial dah, mak saya cakap. Dari saya membesar dengan perkataan-perkataan buruk yang mak saya cakap kat saya. Saya dah tak boleh. Saya menggeletar. Semayang, saya rasa semayang tak kena terima. Doa, saya rasa doa saya ditolak. Sebab apa? Sebab siapa tak nak redha mak? Siapa yang tak nak restu mak? Tapi saya tak tahu dah cerita redha, cerita restu. Sebab mak saya balon saya dengan lidah dia. Tuan-puan bayang ya tuan-puan. Jangan main-main kesan seorang ibu atau seorang suami. Sebab ini yang saya sebut ibu dan suami ni. Sebab ini adalah insan yang diamanahkan. Diamanahkan. Untuk menjaga anak, untuk menjaga dan melindungi isteri.
Lalu keluarlah kata-kata, kita kata syurga bawah tapak kaki ibu, syurga bawah tapak kaki suami. Kalau sampai macam itulah tahapnya, sampai doa mak mustajab, doa suami juga mustajab, maka amanahlah menjaga lidah ini. Amanahlah jaga lidah. Kalau dah macam tu nilai mustajabnya, jangan cakap sebarangan. Baik ibu, baik suami. Sungguh saya cakap. Tuan-puan, ada ramai isteri-isteri kat luar sana, haywire dah. Ya? Ni kalau dalam handphone ustazah ke, DM ke apa, ustazah, apakah saya boleh masuk syurga ustazah? Kenapa pula kak? Syurga tu bukan ustazah punya, mana ustazah tahu? Ya? Bolehkah saya masuk syurga? Bolehkah? Kenapa? Suami saya ustazah, sikit-sikit neraka. Subhanallah. Ini saya tegur terang-terang tuan-puan. Jujur-jujur saya cakap. Ya? Sikit-sikit neraka ni pun problem juga. Betul, dalam pendidikan ada at-targhib wa tarhib. At-targhib maknanya bagi benda-benda gembira, menyeronokkan, cakap pasal syurga, pasal pahala, pasal keindahan. Dan di sana juga ada at-tarhib. At-tarhib ni maknanya ingatkan, warning, takutkan, ingatkan tentang dosa, tentang neraka. Tapi bagi pandangan ustazah, kalau untuk anak, untuk isteri, untuk orang-orang yang sebenarnya boleh dibentuk dan dididik dengan kasih sayang, kena lebihkan targhib, sederhanakan tarhib. Jangan asyik tarhib maknanya yang neraka-neraka je. Barulah isteri ni, ya, penat sikit. Penat. Orang penat kan, ya? Tiba-tiba, orang dah cakap kan, suruh buat air. Awak jangan lupa neraka tu ada. Tak pasal-pasal ayat dia. Ya, lambat buat air, neraka ada. Contoh. Ya, tak kata orang sini, orang sana. Sungguh saya kata, ya Allah. Tuan-puan, benda ni benda yang penting. Kenapa? Sebab ramai dah orang yang sepatutnya hidup ibarat pokok yang tumbuh dengan baik, tapi menjadi ranting yang menunggu masa untuk mati. Kenapa? Tidak disirami dengan baja, tapi dicurah dengan racun. Apa yang menjadi baja dan racun? Kata-kata, lisan. Anak baru nak baca buku, takkan dapat kau jawab soalan peksa tu dah. Orang baca daripada tahun lepas, kau baru esok nak peksa, kau baru membaca. Subhanallah. Biarlah. Ya, nak tunggu tahun lepas, tak boleh reverse dah, betul tak? Tak boleh nak reverse ke belakang dah. Hatta kalau dia baca malam tu pun kioken, tentang yang dia baca tu yang masuk. Tapi tengok, perkataan kita melemahkan, perkataan kita jadi racun. Isteri contoh baru nak datang masjid dengan ceramah. Dengar ceramah tu elok-elok, lepas tu balikkan melawan. La ilaha illallah. Contoh. Ya. Itu mau melencong tak ada di ceramah tu. Baik aku pergi Giant kalau macam tu dia. Sungguh saya kata, mulut kita tuan-puan, kita boleh memberi semangat kepada orang tapi kita patahkan semangat orang. Kita boleh bagi motivasi pada orang tapi kita lumpuhkan jiwa dia. Kata-kata. Ini benda real yang berlaku. Hilang semangat. Sama juga suami pun. Isteri punya kata-kata, itu lagi dahsyat. Ya, murung pakcik tu murung. Pakcik yang dulu atlet lah. Atlet sukan. Berlari memanjang menang. Ya, galah panjang dia menang. Semua dia menang. Sekali kahwin, murung. Kenapa murung? Dia main-main racun. Hari-hari diracun oleh isterinya. Bukan racun betul. Kata-kata. Macam-macam. Ya, pergi pagi balik malam. Lala bawa hutang. Ayat.
Orang bawa duit, orang bawa kekayaan, bawa rezeki, balik bawa utang. Tuan-puan, subhanallah. Bandingkan dengan seorang isteri yang disebut dalam kisah salafus salih, orang-orang soleh. Isteri yang mengiringi suami nak pergi kerja ni, dia iring keluar. Muslimat mulalah pandang ustazah tu, adalah soalan dia tu, nak iring macam mana ustazah, sama-sama keluar bekerja. Sabarlah dulu, dia dengarlah cerita ni dulu, ya. Cepat sangat nak komplain. Mengiringi suami dia keluar bekerja, salam suami tu, ya, lepas salam tu pesanan dia, tengok baja daripada kata-kata, siraman baja. Dia kata apa? Abang, pastikan bawa balik yang halal untuk kami. Abang, pastikan bawa balik yang halal untuk kami. Sebab kami sabar dengan yang sedikit, tapi kami tidak mampu menanggung bebanan daripada yang haram. Bagus tak kata-kata tu? Abang jangan risau. Abang usaha. Bawa balik sikit, insyaAllah kami boleh sabar dengan yang sedikit. Asalkan halal. Berbanding abang bawa balik banyak, tapi rupa-rupanya yang menjadi darah daging kami adalah daripada yang haram. Yang haram ni tak mampu nak tanggung, tuan-puan. Darah daging yang terbina daripada yang haram, maka api neraka lah yang paling utama untuk tubuh badan itu. Nabi sebut, ya, wal-iyazubillah. Sebab tu kena taubat kalau ada terambil yang syubhah, yang haram dan sebagainya. Ini baru kata-kata yang baik. Lapang hati suami tu. Ya, sebab apa? Sebab isteri tu bercakap dengan kata-kata yang boleh mengubah hidup orang lain. Comparekan isteri yang cakap macam ni. Saya tak kira, saya nak 5 juta. Bayangkan isteri yang macam tu. Saya tak kira, saya nak beli. Saya nak beli gelang tu. Kok mana pun, by crook, by hook, lagi dahsyat. Ya, semana pun saya nak. Ya Allah, ya Tuhan. Racun, tuan-puan, racun. Takkan berubah hidup keluarga yang seumpama itu. Sebab itu dalam Islam ada banyak ilmu tentang lisan, ilmu tentang kata-kata. Tuan-puan ambil ilmu ni, tuan-puan, dan terus implementkan dalam keluarga, dalam hidup kita. Pertama, namanya adalah qaulan karima. Qaulan karima. Qaulan karima, kalau ustazah terjemahkan, maksudnya adalah komunikasi etika. Kata-kata mulia, bercakap yang menunjukkan ciri etika yang tinggi. Qaulan karima, komunikasi etika. Bercakap ni ada etika, tuan-puan. Qaulan karima, bercakap memuliakan. Contoh dia macam ni, kita bercakap. Biasa bercakap seorang-seorang ke bercakap dengan orang? Bercakap dengan orang, bukan cakap seorang-seorang. Bila kita bercakap dengan orang, ada masa kita bercakap dalam bentuk kita bercakap, ada masa kita berkomunikasi dalam bentuk kita bercakap, ada masa kita berkomunikasi dalam bentuk kita mendengar. Itu komunikasi. Macam mana nak komunikasi? Cik Leha dengan Cik Timah dua-dua bercakap. Tu komunikasi apa tu? Yang bercakap, dua-dua bercakap. Ini komunikasi apa? Yang dinamakan komunikasi, ada orang etika dia cakap, aku dengar. Aku cakap, dia dengar. Ini komunikasi etika, qaulan karima. Kenalah letak rasa hormat. Kenalah muliakan orang yang sedang bercakap. Ini hebatnya lisan kita dalam membentuk komunikasi, hubungan. Lisan. Kenapa orang suka kat dia? Dia orang baik-baik. Kenapa orang baik-baik? Kalau bercakap dengan dia, kita rasa didengari. Tak apa, Kak Leha cakap dulu. Tak apa, nampak macam Kak Leha nak cakap tadi. Sini saya dengar. Kak Leha pun bercakap 2 jam. Ya.
Sukalah orang dengan dia. Sebab apa? Ya Allah, baiknya dia. Ya. Pandai qaulan karimah. Ya tak, betul. Oh, Masya Allah. Ya. Qaulan karimah. Pandai. Berbahasa. Cuba buat qaulan karimah ni dekat rumah. Suami isteri. Agak-agak berubah tak keadaan rumah tangga kita? Oh ya ke bang? Ya. Ni suami baru buka mulut nak cakap. Dah, jangan ulang. Ni mesti nak ulang yang semalam ni. Tuhan, subhanallah, tak tahulah nak cakap macam mana. Teruk betul komunikasi dia ni. Teruk betul lidah dia. Dengar. Dia tua-tua memang selalu dengar ulangan, tuan-puan. Sungguh saya cakap. Itu memang penyakit orang tua. Ya? Kadang-kadang kita dengar, kita pun sama. Suami kita pun dengar yang sama tau, kita cerita dengan dia. Tapi kadang-kadang tu kita buatlah macam tak tahu cerita tu. Jadi ulanglah balik, kita terkejut. Teruja tu semua ulang balik. Padahal dah tahu dah jalan cerita tu. Itu kelemahan otak, fikiran bila makin tua. Tapi bila kita qaulan karimah, ya. Lepas tu. Cakap macam tu, qaulan karimah. Sehingga yang bercakap pun mulia, yang mendengar pun mulia. Kita tidak ada unsur penghinaan dan mengejek dengan lawan bercakap kita, dengan orang. Itu qaulan karimah. Ini ilmu komunikasi, ilmu lisan yang kita kena tahu. Pertama. Kedua, qaulan layyina. Qaulan layyina ini diterjemahkan dalam terma yang lebih sesuai adalah komunikasi estetika. Estetik. Kalau terjemah Arab terus, qaulan layyina maknanya kata-kata yang lembut. Tapi kita nak cakap dalam bentuk terma komunikasi, maka namanya adalah komunikasi estetik ataupun estetika. Estetik ni indah. Kenapa komunikasi estetik sangat penting? Qaulan layyina, cakap lembut-lembut ni penting. Sebab perkataan kita, subhanallah, boleh membuat hati orang berbunga-bunga. Mendamaikan. Macam air masuk, tuan-puan. Dia bukan kata-kata lembut tu maksudnya cakap lembut macam suara itik nila sampai tak terdengar. Kenapa lembut sangat ni? Suami cakap tadi, ustazah cakap kat ceramah. Kata-kata yang lembut dah sampai tak terdengar. Bukan itu, tuan-puan. Cakaplah sampai orang terdengar. Tapi maksud kata-kata yang lembut tu adalah nilai seni pada kata-kata kita. Estetik. Ya? Jangan macam orang tua-tua dulu pandai kan. Anak bertuah betul. Sebenarnya dia nak marah. Sebenarnya hati dia kalau tak ada orang lain tu dia cubit budak tu tau. Tapi sebab kawan-kawan dia ada. Kat kenduri kahwin. Anak dia tadi dah cakap jangan ambil lauk tu, jangan. Jangan angkat pinggan tu, angkat juga. Tumpah. Kalau tak ada kawan-kawan yang lain, kalau kat rumah tu dah jadi apa dah budak tu? Roti canai dah budak tu. Tumpah. Tapi ada orang lain. Maka dia tukar. Pandai kan? Estetika dia indah. Nampak indah. Tapi marah. Ya Allah, budak bertuah ni. Pandai orang zaman dulu dia tukar. Bertuah. Dalam marah ada doa. Tu pandai, hebat. Estetika, keindahan dalam berbahasa. Masya Allah. Jadi macam tu lah. Ya? Kan ada kan, walaupun tak reti lah jenis yang punchline ni kan. Tu pandai lah tu. Estetika tu. Ya? Cantik tak isteri abang? Cantik tak saya bang? Yelah. Ya, memanglah cantik. Isteri siapa pula? Tu macam cara bercakap yang menggembirakan, yang indah lah tuan-puan. Itu namanya qaulan layyina. Kena pandai skill tu. Jadi orang suka. Ustaz pernah ada seorang sahabat ustazah tu, ya, Ustaz kata Masya Allah bagus cara dia bercakap. Dia nampak anak-anak perempuan, ya, anak perempuan tu hitam manis kan. Bila dia jumpa kata, ya Allah, bersemutlah rumah ni sekarang ni. Dia kata, pandai dia cakap. Subhanallah, pandai dia cakap. Ya, bersemutlah rumah hacik ni sekarang ni. Sebab apa?
masuk anak yang hitam manis. Padahal adik yang hitam manis tu sentiasa fikir nak pakai bedak putih. Apa lagi dah nak ganyah kat muka ni biar putih. Tak adalah. Cantik ni bukan pada warna. Bukan soal hitam, soal putih. Tapi tengok bahasa makcik tu tadi cantik. Bersemut lah makcik ni sekarang ni. Manis betul si hitam manis ni. Subhanallah. Tuan. Hidup hati orang tuan-puan dengar kata-kata kita. Ya, Ustazah pernah dalam satu ceramah dekat satu tempat kat KL. Tapi dia cerita lama Satu orang Ustazah dapat kertas macam ni sekejap tak baca pula kertas ni. Subhanallah. Okey. Dia bagi kertas kat Ustazah. Lepas tu dia cakap, Ustazah, macam contoh dia tanyalah apa hukum seorang ibu yang bila marah anak, dia cakap, dah lah gemuk hitam pula. Bayangkan mak dia cakap, sampaikan, dah lah gemuk hitam pula. Sampaikan dia kata, saya tak boleh dengan mak saya. Saya tak berasa apa-apa dengan mak saya. Sebab dia body shaming yang body shaming tu mak sendiri. Tuan-puan jangan main-main tuan-puan. Boleh menjauhkan anak daripada kita. Kenapa? Mulut kita. Tak apa kalau orang lain cakap. Tapi mak sendiri, ayah sendiri tuan-puan. Ya? Itu memang bisa. Subhanallah. Ingat. Belajar cakap apa dia? Qaulan layyina. Komunikasi estetika. Yang ketiga. Qaulan baligha. Qaulan baligha. Nurul mana Nurul? Okey, yang ketiga adalah qaulan baligha. Apa dia qaulan baligha? Komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Baligha ni maknanya kata-kata yang dalam. Yang memberi kesan yang positif. Ustaz tak tahulah. Tapi kalau pakar motivasi macam-macam dia reka. Pakar motivasi adalah antara orang yang memang golongan yang pandai untuk qaulan baligha. Ada Ustazah pernah orang tanya Ustazah, Ustazah, boleh ke boleh? Apa benda ni? Dia tanya Ustazah, boleh ke boleh? Dia tanya. Kita selalu dengar apa dia? Boleh ke tak boleh? Balik daripada motivasi jadi boleh ke boleh pula dah. Maknanya tak ada dah pilihan tu. Tak apalah, Ustaz tak komen lah pasal tu. Tapi nak beritahu, macam-macam kata yang ada maksud tersirat. Qaulan baligha. Jadi adik kakak sekalian, kita gunakanlah lisan kita ni untuk memberi kesan yang baik kepada orang lain. Seorang mak, seorang ayah, sambil dia mengajar anak dia baca Quran, dia cerita pengalaman. Anak tu mungkin payahlah. Kalau tengok budak-budak hafaz Quran tuan-puan lagi kesian. Mak ni senang. Asal anak tu balik tanya, dah hafal belum? Itulah kerja mak dia. Berapa juzuk? Dah berapa juzuk dah? Kalau anak tu kata baru 1 juzuk. Ini dah bulan berapa dah ni baru 1 juzuk? Cuba suruh mak tu hafal. Sungguh tuan-puan, Ustaz cakap ni sebab saya kesian anak-anak murid kan. Cuba kita anak-anak lah. Kita tengok, ya Allah tuan-puan ingat senang ke hafal Quran. Kecuali Allah mudahkan. Jadi biar kita tu boleh bagi nasihat. Qaulan baligha. Cerita. Abah dulu pun macam tu. Abah dulu orang susah. Tengok sampai sekarang cerita-cerita mak ayah kita kan. Memberi kesan kepada kita. Ayah Ustaz kata, abah dulu kak cik, setiap kali nak pergi sekolah, daripada Terusan, Negeri Sembilan, nak pergi Keluang, Johor, sekolah Arab Keluang. Nak pergi tu, katalah sekolah hari Isnin, hari Sabtu dah kena pergi. Kenapa? Sebab nak tunggu, dia macam ni, kena tahan lori. Kalau lori ni kata, saya sampai Kuala Pilah je. Naik sampai Pilah. Tanya pula van. Selalunya bawa barang lah, lori bawa barang.
Nak ke mana? Tampin. Naik sampai Tampin. Yang ni sampai Tampin nak ke mana? Tompang. Duduk belakang, duduk depan, duduk atas barang, semua ada. Nanti hari Ahad, petang atau malam, baru sampai keluar. Tidur malam, bantal dia adalah buah kelapa. Siapa nak rajin tahajud, tukar bantal kat rumah tu. Ya, ambil buah kelapa. Ya. Bantal abah buah kelapa kat cik. Kenapa buah kelapa? Sama ada tergolek kepala atau tergolek kelapa. Kalau kelapa tergolek ke kanan, kepala tergolek ke kiri. Hilang ngantuk. Hilang terus ngantuk. Bangun. Murajaah, baca kitab, belajar. Esok cikgu nak dengar. Itu qaulan baligh. Kita gunakan lidah kita ni untuk bagi nasihat yang baik kepada anak-anak, kepada keluarga. Kita jangan lupa ya tuan-puan, hari ni banyak sangat benda yang boleh melalaikan. Ya, mak sibuk, abah sibuk, anak sibuk. Duduk serumah. Tapi masing-masing ada alam sendiri. Kat mana kesibukan tu? Tahu tak apa? Dekat gadget ni ya. Nanti tengok mak online, abah online, anak online. Ya, dah tak ada masa dah nak bercakap-cakap. Sedangkan Allah bagi kita lidah yang boleh memberi kesan yang sangat besar kepada orang sekeliling kita. Tapi kita dilalaikan dengan kesibukan pada perkara-perkara yang kurang bermanfaat. Yang keempat, komunikasi. Namanya mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah ni lebih khusus, iaitu nasihat yang baik. Ya, kalau tadi qaulan baligha ni kata-kata yang memberi kesan lah. Apa-apa je kata-kata yang memberi kesan. Kadang-kadang satu perkataan je. Kamu boleh. Cukup dah. Ya, boleh. Kamu anak abah kan? Kadang-kadang ayat macam tu memang bunyi ni macam agah sikit. Ya, tapi bagi semangat tu. Tengok kalau mak-mak ayah yang tunggu anak sukan sekolah kan, tengok ayah tu cakap macam ni, kita boleh dek, jangan malukan abah. Abah dulu atlet negara, contoh macam tu lah ya. Tu qaulan baligha. Kalau yang keempat tu mau'izah hasanah, iaitu kata-kata yang baik, nasihat yang baik. Namanya adalah komunikasi empati. Komunikasi empati. Apa makna komunikasi empati? Yang kita nak maksudkan tu adalah mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Maksudnya dalam memberi nasihat kepada orang lain, biar kita letak diri kita dekat tempat orang tu. Baru nasihat kita sampai. Baru kata-kata kita jejak pada hati orang. Tuan-puan, kalau kita nasihat orang, tapi kita tak ada rasa kasihan belas kepada orang tu, tak ada rasa sayang pada orang tu, perkataan kita kering. Setuju tak? Kita tengok anak kita, tuan-puan, buat salah, buat silap. Mana ada anak yang tak buat salah? Betul tak? Mana ada anak yang tak pernah gagal? Bahaya tuan-puan kalau anak kita tidak pernah gagal, tidak pernah buat salah. Bahaya. Sebab apa? Takut dia tak tahu makna tawaduk, merendah hati. Memang proses hidup ni turun naik. Ada benda kita nak tak dapat, ada benda kita tak nak dapat pula. Ya, ada masa kita berjaya, ada masa kita tak dapat kejayaan tu. Itu benda biasa. Ya. Kita bagi kepada anak-anak tu nasihat dengan rasa empati. Apa dia? Ya Allah, kesiannya. Anak aku buat salah, umpama aku yang buat salah. Tunjukkan dek, tak apa dek. Mari mama tunjukkan jalan taubat dek. Cara nak taubat. Adik tahu tak solat sunat taubat macam mana? Ini ustazah pun cakap ni tuan-puan, reserve juga, berhati-hati juga ya. Ujian Allah tu macam-macam kan ya. Tapi ustazah memang kagumlah dengan ibu ayah yang penyabar sangat. Ada tuan-puan, kes yang anak tu kesalahan dia bukan kecil, kesalahan berzina.
Kesalahan zina tak kecil tuan-puan. Kesalahan zina ni sangat besar, dosa besar. Na'udzubillah wal'iyazubillah. Ada keturunan kita diuji dengan zina, na'udzubillah. Ya? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah aku ni pada perkara-perkara agama aku. Perkara agama kami. Ya? Tapi ada orang diuji anak berzina tu. Anak umur belasan tahun. Bagi laki-laki naik dekat tingkap belakang rumah. Jiran yang nampak. Selalu ada orang manjat. Jiran yang beritahu. Itu pun jiran pun puas fikir dah. Nak cakap, tak cakap. Nak cakap, tak cakap. Nak cakap, tak cakap. Rupa-rupanya dah dibawa pergi bawa ke hospital apa semua. Anak dara ni tak dara dah. Bayang. Ujian Allah kepada mak ayah tu. Mak ayah baik tuan-puan. Orang baik. Orang ada budi pekerti yang menyenangkan. Bayangkan. Mak ayah jaga anak elok dah. Kasih sayang elok. Subhanallah, ujian Allah. Macam mana? Kita nak akhirkan nilai hidup anak tu? Halau dia? Sumpah seranah dia? Atau kita nak bagi harapan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik kepada dia, bergantung kata-kata yang kita cakap dan empati kita kepada si anak. Sian budak ni. Dia belum tahu hidup yang sebenar. Dia tak tahu betapa besarnya makna maruah diri. Sian dia. Dia baru budak belasan tahun. Kalau aku marah gila-gila ni pun, sekali turun okey. Tapi kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun mengungkit, anak ni takut tak jadi orang tuan-puan. Ya, takut tak jadi orang. Letak diri kita kat tempat dia. Dia buat salah umpama kita buat salah. Ajak dia, "Dek, mama nak ajar adik cara solat taubat. Mama nak ajar adik ilmu tentang taubatan nasuha. Ini marah-marah saja, tapi ilmu taubat nasuha tak ajar. Syekh cakap mak malu dengan orang. Jangan malu dengan orang dulu. Malu dengan Allah. Biar anak kita tahu yang menjadi kerisauan mak bapak dia ni malu orang ke apa? Tak. Dengan Allah, dek. Amanah Allah bagi ni. Mak malu dengan Allah, dek. Allah tanya nanti. Itu semua daripada komunikasi kita, kata-kata kita. Tunjukkan dia. Empati kita, tunjukkan dia jalan taubat. Kesian dekat dia. Ada ramai orang, tuan-puan sekalian, yang berubah setelah tersalah langkah. Tapi hebat komunikasi seorang ibu dan ayah. Pernah dengar Ustaz Jeffrey Al-Bukhar? Pernah dengar? Masya Allah. Ada filem tentang beliau. Hijrah cinta. Bagaimana beliau anak kepada seorang guru agama. Imam. Mak ngaji Quran. Diberikan pendidikan agama. Pandai ngaji Quran. Suara sedap. Tapi terjebak dengan najis dadah. Bila terjebak dengan dadah, dah cerita lain tuan-puan. Dah cerita lain. Sebab apa? Dia hilang keupayaan akal dia. Jadi yang berlaku kepada ustaz ni, sebelum jadi ustaz, ke hulu ke hilir, ngedar dadah, hisap dadah, dengan perempuan pergaulan bebas, mencuri, nak dapat duit beli dadah, satu kampung menghinakan. Macam-macam cakap kat dia. Ayah tak tahan, halau anak ni. Ayah meninggal dunia, mak ni panggil anak tu balik. Duduk rumah ni. Mak jaga. Doa mak ayah tak pernah habis daripada dulu. Subhanallah. Kalau tengok kisah hidup beliau, jaga anak yang besar, penagih dadah, bila dia nak dadah, mengamuk dalam rumah. Mak ni sampai lebam-lebam, terantuk sana sini. Sebab apa? Ngawal anak. Apa mak ni buat? Ambil air, baldi, simbah. Tak kira tempat dah, dalam bilik air simbah, ruang tamu simbah, dalam bilik simbah. Sebab bila simbah air tu, dia jadi elok sikit. Simbah air. Sama-sama basah lencun.
Kalau dalam bilik air, sama-sama tergolek, tergelantang dengan anak jantan ni. Itu mak, jiwa mak punya hati tuan-puan nak tengok anak berubah. Sampailah kurang sikit ketagihan. Sebelum tu halusinasi, menjerit-jerit dalam rumah, ada askar datang, ada polis datang, halusinasi saja sebab kesan dadah banyak sangat. Sampai kurang sikit, anak tu pergi solat Jumaat. Tengok Allah nak bagi hidayah. Allah Al-Hadi, Allah Ar-Rashid, mudah sangat bagi Allah. Cuma Allah nak uji. Khutbah Jumaat cakap pasal berbakti pada ibu ayah, pengorbanan ibu ayah, besarnya balasan, dahsyatnya balasan untuk anak yang derhaka. Sampai ceramah tu pada hati anak tu. Sampai dia rasa, ya Allah, kesiannya ayah aku sampai meninggal, mak aku kesiannya menguruskan aku. Maka dia berazam, aku nak balik semula pada hidup aku dulu yang belajar, yang mengaji, yang jaga solat. Subhanallah tuan-puan, hidayah milik Allah. Jadi ustaz tu lah Ustaz Jeffrey Al-Bukhar. Kalau dia ceramah tuan-puan, ribuan tu, belasan ribu, puluhan ribu masyarakat Indonesia tu akan datang dengar. Sebab apa? Rasa sampai. Kenapa sampai? Empati tuan-puan. Saya pernah jadi orang berdosa. Saya pernah duduk dalam lorong-lorong yang gelap. Dan saya diterima kembali oleh Allah dengan taubat nasuha. Sebab tu orang yang dengar terasa empati dalam percakapan tu. Subhanallah. Luar biasa. Boleh tengok dalam boleh Google, ya? Ustaz Jeffrey Al-Bukhar, Masya Allah. Tapi Allah sayang dia tuan-puan, umur 40 meninggal dunia. Jangan pula cakap nak pergi beli tiket, nak pergi Indonesia, nak jumpa Ustaz Jeffrey. Tak ada dah, arwah dah. Ya? Dah meninggal dunia umur 40 tahun. Sedang gagah perkasa. Dalam keadaan dakwah dia sedang melebar luas. Allah takdirkan aksiden tuan-puan. Meninggal. Sebelum meninggal, isteri dia kata, suami dia terfikir, macam manalah nak ikhlas dalam menyampaikan. Itu yang suami dia risaukan. Ya Allah, macam manalah saya nak ikhlas dalam dakwah. Macam manalah saya nak ikhlas dalam dakwah. Macam manalah saya nak ikhlas dalam dakwah. Sebelum dia meninggal. Dan dia meninggal. Di atas, mak dia letak atas riba dekat Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ni masjid negara Indonesia. Masjid terbesar di Asia Tenggara. Saya tak tahulah kalau sekarang ada lagi yang lebih besar. Tapi nama dia dapat jolokan tu masjid terbesar Asia Tenggara. Ratusan ribu luar dan dalam masjid. Ratusan ribu penduduk Indonesia memberikan penghormatan terakhir kepada Ustaz Jeffrey Al-Bukhar. Kalaulah seseorang tu mati sebagai penagih dadah, tak ada orang risau. Tapi siapa tahu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Itu subhanallah adik kakak, kalau kita tengok macam mana peranan seorang ibu tu, ya, dan isteri beliau juga, kata-kata yang baik, empati, nasihat, itu semua menghidupkan semangat, ya, semangat orang lain. Baik, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mungkin tuan-puan, ya, ustazah tak bercakap macam tentang menjaga lidah yang mengumpat ke apa benda tu, tak. Ustazah nak cakap benda yang ustazah rasa kalau tuan-puan boleh ubah benda tu, ada perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita bukanlah orang yang kuat mengumpat, ya. Kalau mengumpat tu memang teruklah. Tapi kita kena jaga lidah kita ni untuk quality, value diri kita. Value diri kita ni dekat lidah kita tu. Kat lidah. Lidah ni pula senduk benda ada dalam hati ni. Kalau kita cakap dengan orang kan, ya Allah, anak Cik Timah tu alhamdulillah dapat 6A. Tengok jawapan orang seorang lagi ni. 6A pun ribut. Ya. Alah 6A. Kau ni 6A pun riuh. Orang lain 16A. Ustazah pelik lah orang macam ni. Ya Allah, ya Tuhan. Tak ada idea yang elok ke? Biarlah kot 1A pun dia nak raih je lah. Ya, jadi pun tak tahulah nak cakap macam mana. Jadi, orang dengar orang cakap macam ni, value dia drop tuan-puan.
Jatuh value dia. Sendiri jatuh kan? Betul tak? Kita cerita pasal, anak apa ni, baguslah tu anak Kak Tipah tu, ya Allah. Lepas tu dia pun cakap, anak I pun macam tu juga. Jatuh tau value dia tuan-puan. Hanya dengan satu ayat yang dia cakap. Kenapa? Tak sesuai untuk dia cakap macam tu pada ketika orang memuji anak orang lain. Tak sesuai. Jadi tuan-puan sekalian, subhanallah, lidah ni kena jaga. Dan ustazah, sebelum yang ni sebelum untuk kita buat kutipan tabung masjid. So standby ya tuan-puan lurutkanlah gelang-gelang cincin-cincin. Cakap pandai kan ya. Okey. Sebelum Ustaz akhiri tu kan, ustazah nak bacakan sepotong ayat suci Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang sebaik-baik perkataan. Sebaik-baik perkataan. Ini value lidah yang sebenar, lisan yang sebenar. Daripada surah Fussilat ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Apakah ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini qaulan yang terbaik. Perkataan yang terbaik. Iaitu menyeru manusia kepada Allah wa amila salihah dan beramal salih wa qala dan dia berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku daripada golongan orang-orang Islam. Ini perkataan terbaik. Ini orang yang benar-benar mensyukuri nikmat lidah. Mengajak manusia kepada Allah. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, marilah kita menggunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, adik kakak sekalian, lisan ini boleh membawa kita dekat ataupun masuk ke dalam neraka Jahannam. Ustazah tinggalkan tuan-puan dengan 2 doa tentang lisan. Yang pertama adalah Allahumma inni as'alukal jannah وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak syurga. Aku mohon daripada kamu syurga. وما قرب إليها, dan aku mohon ya Allah apa saja yang boleh mendekatkan aku kepada syurga. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, sama ada dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Itu doa yang Nabi SAW ajar kepada kita. Ada perkataan kita mendekatkan kita dengan syurga, menyampaikan kita dengan syurga. Tapi ada perkataan kita tuan-puan, haram kita bau syurga. Ada perkataan yang boleh jadi kalau kita cakap, kalau kita ucap langsung tak cium bau syurga. Masya Allah. Wa a'udzu bika minan nar. Aku berlindung ya Allah daripada neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Dan apa jua yang boleh mendekatkan aku ke neraka, aku berlindung. Sama ada dalam bentuk perkataan, aku berlindung daripada perkataan yang menyebabkan aku terjerumus dalam neraka, ataupun perbuatan. Perkataan jerumus neraka ni banyak. Fitnah, mengadu domba, mengumpat, saksi palsu,
Apa lagi ya? Menghina orang. Atau perkataan yang ketika mana diucap oleh seseorang menyebabkan keluar dia daripada agama Islam. Murtad dengan perkataan. Ada? Jadi minta jauh daripada perkataan yang bawa kita ke neraka. Itu doa yang pertama. Dan doa yang kedua adalah Allahumma inni as'aluka lisanan ratiban bidzikrika. Allahumma inni as'aluka lisanan ratiban bizikrika. Ya Allah, aku mohon pada engkau. Lidah ratiban ni maksud dia kumat kamit bizikrika. Mengingati engkau. Tasbih. Makna kumat kamit, tasbih, zikir-zikir. Ya Allah, aku minta lisan yang tidak lalai dan keluar daripada mengingati engkau. Jadi insya-Allah adik kakak sekalian, mudah-mudahan ya apa yang kita bincangkan pada pagi ini memberi kesanlah insya-Allah ya sikit sebanyak kepada seluruh bentuk kehidupan kita. Dan ustazah nak umumkan sekarang lah ya. Insya-Allah mana petugas-petugas masjid yang insya-Allah akan mendatangi kita semualah untuk kutipan tabung masjid ya. So insya-Allah kita sama-sama bantu masjid untuk mengimarahkan masjid ya, Nurul Islam. Walaupun kita rasa macam sikit sumbangan kita, tapi di sisi Allah tu besar ya. Allah akan gandakan apa yang kita sumbangkan untuk kebaikan. Sebab insya-Allah yang kita sumbang untuk masjid ni tuan-puan semua berbentuk jariah, akan dipanjangkan, akan panjang, dia tak terhenti. Jadi insya-Allah kita bolehlah ya kat mana ya tabung ni? Sedang berjalan. Okey ya. Jadi ustazah akan menyebut moto tentang sedekah lah ya. Bagi sikit tanda ingat, bagi banyak tanda ada, tak bagi langsung tanda kedekut. Jadi pilih yang mana satu. Ya, okey, terima kasih semua. Sebelum Ustaz akhiri, tuan-puan boleh dapatkan dekat luar sana ya, ada booth Madinatul Hufaz. Ini adalah buku-buku terbaru ustazah. Jadi manfaatkanlah. Kalau terapi syifa ni, ini ustazah buat kepada pesakit-pesakit kanser payudara semasa PhD untuk menguruskan tekanan pesakit-pesakit. Jadi ini doa-doa, zikir-zikir dah dikumpulkan daripada ayat Quran. Dan ini buku agar jiwamu tak sakit lagi. Dalam ni ada 13 cerita, 4 tips, 13 doa, 40 topik dan 1 puisi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Jadi saya minta maaf salah silap ya, terkasar bahasa dan sebagainya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.